isunya tak ada salah rakyat dia cepat matang. Kami sebagai pekerja politik, sebagai penggerak politik utama garis hadapan ni, kami kena cepatlah, laju sikit, sesuaikan diri. Tetapi balik kepada soalan induk dan utamanya, saya rasalah kalau rakyat dah mampu, kami sebagai politician tak mampu, bukan salah rakyat. Kami sebagai politician kena cepat-cepat laju-laju, sesuaikan diri. Dan alangkah baiknya kalau kelajuan dan kepantasan rakyat sesuaikan diri dengan demokrasi yang matang. Kami sebagai ahli parlimen, sebagai parti-parti politik juga boleh catch up dengan rakyat. Itulah maksud sebenarnya kematangan politik yang sebenar. Yang saya impikan, saya omong-omongkan, dan saya akan, bukan saja omong dan impikan, saya akan usahakan supaya DAP, parti saya, Pakatan Harapan, koalisi saya dan juga kerajaan ini, yang bagi saya adalah konfigurasi yang paling sesuai dalam keadaan ini sekarang ini, untuk menyampaikan, untuk melaksanakan dan merealisasikan omongan dan impian rakyat. Kerana hanya satu wide-based political structure yang merangkumi dari kiri ke kanan yang mampu melaksanakannya. Dan mana ada parti politik dan gabungan politik yang Sabah ada GRS, suka tak suka, GPS ada Sarawak ada GPS, suka tak suka. Di sini BN Grand Old Party, PH Progressive New Age Politics Party, semua gabung sekali untuk membawa agenda negara.